Okay, kita ulang kaji sikit dan saya nak bagi sedikit tips macam mana kita nak jawab soalan 46 struktur pasaran bahagian A. Okey, untuk bahagian A ni kalau kita tengok 2-3 sesi ke belakang, dia akan tanya soalan yang melibatkan pengiraan lah. Nampak hitung kan? Hitung. Apa yang dia minta kita hitung tu basically adalah benda yang sama. Jadi pelajar kena ada pengetahuan tentang macam mana nak kira total cost, macam mana nak cari marginal cost, marginal revenue dan mengira untung. Sebenarnya inilah sahaja soalan yang ditanya dekat bahagian A. Jadi sebenarnya senanglah, cuma dia akan ubah yang ini. Okey, rajah yang diberi itu akan diubah. Contohnya untuk sesi 24-25 ni dia bagi rajah PPS. Okey, dia bagi rajah PPS, soalan tengok sama je. Hitung jumlah hasil, TFC, TVC, jumlah keuntungan. Kemudian kalau kita tengok sesi 23-24 contohnya kat sini. 23-24 tengok hitung tentukan tingkat harga, hitung kos tetap, kos berubah, jumlah keuntungan, sama je. Benda yang diminta kita kira tu sama saja, cuma kat sini dia ubah rajah. Contohnya kalau tadi PPS, yang ini dia bagi rajah bermonopoli.